Ina yang menggigil ketakutan. Tak tahu sama ada dia selamat ataupun tak. Sebab kita pun ditunang bukan seorang manusia, tapi sang penunggu sungai tersebut. Si Apai, dia runsing. Dia tak tahu dia nak pilih apa. Dia nak pilih sama ada dia nak percaya kepada Manang Rambak ataupun dia nak selamatkan anaknya. Dia kecewa. Dia rasa serba tak kena. Dia tak tahu mana satu pilihan yang dia nak buat. Tapi bagi Manang Rambak, dia tetap pendirian. Satu je, untuk menyelamatkan Ina daripada si penunggu sungai. Dan yang terakhir sekali, si penunggu sungai, dia menuntut janji, serta dia menuntut apa yang dia rasa hak milik dia. Walaupun yang ditunang itu adalah seorang manusia. Hello, bersambung lagi kita dengan cerita yang Des nak kongsi untuk part 2 di Tunang Buaya hari tu. So jangan lupa, pada korang semua yang belum subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like, comment and share untuk channel ni. Des tak nak buang masa, buang basa-basi dengan korang semua yang nak dengar. Kita dengar, kita terus jam pada cerita yang selanjutnya. Mari. Seperti yang anda semua tahu, cerita ni dia ada 4 karakter yang paling kuat dalam cerita ni. Karakter dia adalah seperti Ina, perempuan yang ditunang oleh buaya tersebut. Kedua, buaya jelmaan manusia tersebut. Ketiga, Apai, si bapa Ina. Dan keempat, si Manang Rambak. Yang 4 karakter ni adalah karakter yang penting untuk cerita ditunang buaya ni. So, sebelum ni episod yang selepas part 1 tu, episod part 1 tu, dia berkenaan dengan Manang Rambak tu. Dia berkata kepada Apai, dia dah pun datang. So berbalik pada cerita tu semua, masa Manang Rambak cakap yang dia dah pun datang tersebut, rumah Panjang bergegar dengan sangat kuat. Terdapat hentakan yang sangat kuat yang menggegar ke rumah tersebut, menyebabkan banyak penduduk kampung ketakutan masa tu. Bukan setakat penduduk kampung, tetapi yang paling terkesan sekali adalah Ina. Sebab Ina rasakan dia takut sangat-sangat. Dia tak tahu, tapi dia merasakan ketakutan yang sangat-sangat. Apai pun merasakan energi yang sama. Ina dengan ketakutan dia memeluk sang Apai. Apai dapat merasakan yang badan Ina menggigil ketakutan. Dalam situasi yang huru-hara tersebut, si Manang Rambak masih tetap dengan style yang relax. Dia relax. Apa yang dia buat? Dia bakar bara. Dia ambil segenggam beras kuning di dalam kantung seluar dia. Dia ambil segenggam, dia campakkan kat bara tersebut, dan dia perasapkan segenggam lagi di tangan dia untuk dia lempar keluar. Masa dia perasapkan tangan dia tu dengan beras kuning tersebut, dia membaca jampi yang bapa Ina dan penduduk rumah Panjang tersebut tak faham pun apa yang dia baca. Tapi dia baca. Sesudah dia baca jampi tu, tangannya masih tergenggam, masih menggenggam beras kuning tersebut. Tangannya menggenggam beras kuning ni, dia lemparkan keluar. Dia lemparkan macam tu. Bila dia lemparkan masa tu, penunggu dekat luar tu, dia menjerit kesakitan. Terdengar suara jeritan yang menyeramkan. Itu yang berlaku. Serentak dengan suara jeritan yang kuat tersebut, keadaan pun
menjadi reda serta merta. Dia bukanlah terus reda, tapi dia rasakan energi yang kuat tersebut, energi yang sangat negatif tersebut. Rasa semakin reda, rasa semakin reda. And then si Benang Ramba, dia tengok ke kiri, dia tengok ke kanan rumah panjang tersebut. Dia nampak keresahan di muka setiap penduduk rumah panjang tersebut. Dia boleh nampak. Tapi resah dia orang ada menurun sedikit satu. Tapi still dalam keadaan yang suspend tersebut, dalam keadaan yang huru-hara tu, yang dah pun kembali normal, dia nampak satu benda dekat tangan Ina, yang cincin tu. Si Benang Ramba pun cakap, benda ni takkan selesai selagi cincin tu masih di tangan Ina. Selagi tu buaya jelmaan manusia tersebut akan datang mengganggu Ina. Serentak dengan tu juga si Benang Ramba, dia datang berjalan kepada si Ina. Dia berjalan ke arah Ina dan Apai. Ina yang tengah berpelukan dengan Apai tentu. Si Benang Ramba ambil tangan dia daripada Apai. Dengan tu juga dipegang cincin yang ada di tangan manis Ina tu, cincin emas yang ada sisik buaya sebut, bukan ular, salah kan, sisik buaya sebut. Dia pegang tu, and then si Ina dia tadi, bila dia ketakutan, bila si Benang Ramba pegang cincin tu, si Ina menjerit yang sangat kesakitan, meronta-ronta. Si Apai pun terkejut. Apa yang kau buat ni? Kau buat apa dengan anak aku ni? Si Benang Ramba pun dengan selamba je, dia cakap, Apai, kau bertenang. Aku tahu apa yang aku buat. So si Benang Ramba yang tadi, dia baca something. Dia baca. Dia tiupkan ke tangan Ina. Dengan tu dia tarik cincin yang ada di tangan Ina tu dengan sekuat hati. Ina masih lagi meraung kesakitan kat situ. Dia tarik sampai terkeluar cincin tersebut. Muka Ina yang merah padam kesakitan tu, dia tiba-tiba beransur jadi baik ya. Cincin yang tadi tu, masa si Benang Ramba mencabut cincin tu, angin tiba-tiba tak tahu dari arah mana. Keadaan yang tak berangin sebelum tu tiba-tiba berangin. Masa cincin tu dicabut keluar daripada tangan si Ina. Si Benang Ramba yang menyabut tu, dia tak pedulikan. Walaupun dia tahu banyak yang ketakutan kat situ, tapi dia tak peduli tentang tu. Dia fokus dia adalah pada kerja dia untuk menyelamatkan Ina. Time tu dia cabut cincin tu. Bila dia cabut, dia nampak kat sini. Dia buat macam ni. Ini dia berkata, kita semua kena pergi ke sungai sekarang juga. So Benang Ramba tadi dengan segerombolan orang-orang kampung tersebut pergi ke tebing sungai bersama dengan Ina dan Apai Ina tadi. Ina yang masih dalam ketakutan sentiasa berpaut kepada bapa. Masa tu cincin yang ada di tangan Benang Ramba tersebut, dia tunjukkan kat langit. Dia tunjukkan macam ni. Serentak dengan dia tunjukkan macam ni, buaya putih yang besar tu, penunggu sungai tersebut, dia muncul guys. Besar, buaya yang sangat besar. Dia muncul, dia nampakkan diri dia. Macam kita selalu tengok buaya dekat sungai tu, dia nampakkan diri dia. Buaya besar, putih dan ditakuti tu, dia muncul dengan pandangan yang menyeramkan. Mata dia memang tertumpu ke arah Benang Ramba yang memegang cincin tersebut. Benang Ramba dengan itu, dia pun bercakap, seraya dengan itu dia pun membentak. Dia bercakap secara membentak, ini cincin kau, aku pulangkan balik pada cincin kau. Kau jangan kacau Ina lagi. Ina bukan untuk kau tunang. Ina adalah manusia dan kau adalah syaitan. Kau jangan dekat dengan Ina. Kau jangan kacau Ina lagi. Aku pulangkan kembali cincin kau. Dengan ini, tamatlah perjanjian kau untuk menunang si Ina. Dia angkat cincin tersebut. Dia lontarkan kat sungai. Sentak dengan itu juga, buaya yang tadi, yang nampak marah tu, dia nampak dengan tu, dia berpusing, dia ambil, dia tangkap cincin tu. Dia seperti makan cincin tu. Dia tangkap. And then air tu tadi, yang air sungai yang nampak tenang tu, bergelombang yang kuat sangat, berpusing-pusing disebabkan oleh buaya yang mengamuk tersebut. Bila dia dah makan tu, dia hentakkan ekor dia ke kiri dan ke kanan dalam sungai tersebut, menandakan yang dia dah ambil benda tu dalam keadaan yang marah. And then si Benang Ramba cakap, kita dah selesai. Di sini kita dah selesai.
Cuma ada satu perkara lagi yang mesti dilakukan. Itu yang Mana Ramba cakap dengan penduduk kampung, dengan Apai Ina, Ibu Ina dan Ina sekali. Apa yang perlu dilakukan sekarang adalah Ina mesti menyeberang ke sungai, mesti menyeberang sungai ini sampai ke seberang dan patah balik dari seberang sampai ke sini. Bila Apai, iaitu si bapa Ina, Apai dengar apa yang si Manang Ramba ni cakap, dia jadi marah. Dia marah sangat. Kemarahan dia meluap-luap secara tiba-tiba. Dia bentak si Manang Ramba. Ramba, kau nak buat apa ni? Kau nak bunuh anak aku ke? Si Manang Ramba pun cakap, aku tahu apa yang aku buat. Kau jangan takut. Apa-apa akibatnya jadi, aku yang akan bertanggungjawab. Si Apai tak berpuas hati. Dia tak berpuas hati. Dia nampak haiwan tu, syaitan tu tadi, dia nampak syaitan tu masih kat situ lagi, memerhati dia orang. Diperhatikan syaitan tu, diperhatikan Manang Ramba. Kau gila ke Manang Ramba? Kau memang gila, kau memang nak bunuh anak aku. Kalau jadi apa-apa kat anak aku ni, mati kau aku kerjakan. Itu yang si Apai marah sangat-sangat time tu. Sebab dia takut kalau anak dia berenang menyeberangi sungai tu sampai ke seberang tu, diterkam oleh si buaya tu, takkan mati budak tu nanti. Itu yang si bapa Ina tu marah. Dia cakap, kalau jadi apa-apa kat anak aku Ina ni, aku kerjakan kau sampai mati, Ramba. Aku cakap betul. Aku bunuh kau nanti. Si Manang Ramba pun, dia still dengan cool dia tu. Dia tak berganjak pun dengan keputusan dia. Aku tahu apa yang aku buat, Apai. Kau kena percayakan aku. Aku tahu apa tindak tanduk makhluk ni. Aku tahu apa perbuatan yang aku buat. Kau percayakan aku. Aku akan suruh Ina seberang ni. Kalau apa-apa jadi dengan Ina, kau bunuh aku sekali. Kau boleh beri aku makan. Bagi badan aku ni kena makan dengan buaya tu sekali. Kalau aku tipu kau. Itu yang si Manang Ramba cakapkan. Siapa pun dia jadi serba salah. Dia antara takut kehilangan anak dia, tapi dalam masa yang sama dia tak nak anak dia menderita lagi. Sina pun memang nampak ketakutan bila disuruh untuk berenang ke situ. Walaupun kita tahu hakikat yang kita tahu dari Part 1, si Ina ni dia memang pandai berenang. Cuma untuk kejadian ini, dia rasa lutut dia memang tak mampu untuk pergi ke sungai itu untuk berenang sampai ke seberang, dan ke seberang berenang balik ke tebing ni balik. Tapi si Apai dia cakap balik dengan Manang Ramba, aku percayakan kau, aku percayakan kau, Ramba. Tapi kalau apa-apa jadi, aku bunuh kau. Itu sumpah aku. Si Manang Ramba pun cakap, aku setuju dengan apa yang kau nak buat dekat aku. Aku setuju. Aku tak bantah. 100% aku setuju. Kalau apa-apa jadi dengan Ina, aku yang akan bertanggungjawab. Itu janji Manang Ramba kepada Apai. So Manang Ramba tadi, dia tak pedulikan Ina yang tengah ketakutan tu. Si Apai pun dia berat untuk melepaskan anak dia tu, untuk diberikan kepada Manang Ramba sebut tadi. So dia bagi Manang Ramba untuk lakukan apa yang sepatutnya. So Manang Ramba tadi dia ambil anak dia. Dia ambil anak si Apai ni, Ina ni, dia ambil. Dia arahkan Ina untuk berenang sampai ke seberang. Ina, kalau kau percayakan aku untuk mengubati kau, kau ikut cakap aku. Kalau kau tak ikut cakap aku, benda ni takkan berakhir. Kau akan menderita seumur hidup kau. Kau nak kahwin dengan dia ni, kau nak kahwin dengan syaitan ni, mesti kau tak nak kan? Kalau kau nak sihat, kau tak nak lagi alami benda-benda yang buruk ni, kau ikut cakap aku. Ina pun dalam ketakutan, dalam dia bergigil tadi, dia cuma anggukkannya. Dengan tu, si Manang Ramba, dia tolak Ina untuk masuk ke dalam sungai. Ina pun tadi, dia ketakutan, tapi dia ikut je. Dia dengan ketakutan, dia berenang ke seberang tu.
Sambil dia tengok ke sebelah kiri dia, buaya putih yang besar, penunggu sungai tu, dia masih memerhatikan Ina. Bola mata dia memang memerhatikan Ina. Tapi yang peliknya, dia tak kacau Ina. Dia cuma memerhati je. Si Ina ni, dia berenang sampai ke seberang tu. Dia mengembuskan nafas yang lega. Tapi belum lega sepenuhnya, sebab dia terpaksa lagi untuk menyeberang lagi. Dari seberang tu, dia balik lagi ke tempat dari mana dia mula tadi. Si Mana Ramba pun menjerit, Ina, kau balik sini balik. Kau berenang balik sini balik. and then si Ina pun ikut juga. Kali ni si Ina pun sempat lagi memandang penunggu sungai tersebut, buaya putih tu. Dia memerhati Ina juga. Ina pun berenang sampai ke seberang balik. Dan di situ si buaya putih tu, dia tak ganggu pun Ina. Sampailah Ina selesaikan Ina berenang sampai selesai ke seberang. Kat seberang tu, bila penduduk kampung tengok tu, penduduk kampung pun macam semua memerhati tanpa berkata sepatah apa pun perkataan. Semua dapat rasakan yang debaran-debaran tu. Sebab dia orang tak tahu apa yang akan jadi dekat Ina. So, memang mereka memerhatikan dari mula sampai habis. So, bila Ina dah sampai kat daratan tu, Apai berlari kat Ina. Apai dengan si ibu Ina tu, dia berlari, dia memeluk anak dia. Sampai Apai ni, dia nangis-nangis sama dengan Ina. Dia teresak-esak menangis. And then, si Mana Ramba pun cakap dengan Ina, dengan family Ina tadi, Tania, korang tak akan diganggu oleh benda ni lagi. Dia dah terima syarat aku untuk tak mengganggu korang lagi. And then dia pun tak akan mengganggu seluruh penduduk kampung ni lagi. Korang jangan risau, benda ni dah pun habis. Si bapa Ina mengucap syukur. Seluruh keluarga dia, penduduk kampung pun berteriak. Ada yang menepukkan tangan dia, tanda macam kesyukuran sebab Ina dah pun selamat daripada gangguan misteri tersebut. And then sampailah di situ, Ina merasakan lega yang sangat. Dia rasa lega selama ni gangguan yang dia alami membuatkan dia jadi tak terurus, membuatkan dia jadi tak lena tidur, tak keruan, bermacam-macam emosi yang dia rasakan. Tapi kali ini dia sangat lega. Bertahun-tahun lamanya lepas tu, ada penduduk lain, saudara mara Ina dari kampung lain, dia datang untuk melawat diorang di kampung Ina tersebut. Datang untuk melawat family Ina ni, keluarga Ina. So ada satu anak saudara si Ina ni, dia terpandang dari rumah panjang tu, dia terpandang ke arah sungai tersebut. Dia tengok, sebab dia tak tahu tentang sejarah apa yang terjadi dekat rumah panjang tersebut. Dia tengok, sebab dia macam budak-budak yang masih kecil. Dia nampak satu lembaga besar, buaya besar yang putih semua badannya, tengah memati tajam ke arah rumah panjang tersebut. Dia tak memandang dengan seram tu, tapi dia memerhatikannya. And then si anak buah Ina ni tadi pun, dia cakap dengan Ina, Kakak, ada buaya lah yang pandang kat sini. Si Ina pun tengok ke arah sungai tersebut. Dan si Ina nampak di bawah cahaya bulan yang terang tersebut, nampak satu sosok buaya putih yang tengah memerhati ke arah rumah panjang tersebut. Si Ina pun cakap dengan anak saudara dia tadi, anak buah dia tadi, tak apa, dia tak mengganggu. Dia memang sentiasa ada kat situ, tapi dia takkan ganggu. Bila Ina cakap macam tu, Ina tahu yang si buaya putih tu tadi masih tetap kat situ. Dia seolah-olah menunggu tau. Walaupun dia tak mengacau Ina lagi, tapi dia seolah-olah
memperkatakan sesuatu yang tak berbunyi pun. Tapi Ina macam seolah-olah dapat rasakan yang walaupun aku dah lepaskan kau, walaupun pertunangan kita dah pun diputuskan, tetapi aku tetap di sini menjaga kau, memerhatikan kau. Itu perasaan yang dibagikan Ina. And then sampai sekarang, sampailah habisnya cerita si Ina ni tadi, sampailah habisnya kehidupan Ina di dunia ni tadi. Dan dia penduduk kampung tu, menurut cerita yang dihantar kepada kami, penduduk kampung itu memang tak diganggu oleh makhluk tersebut lagi. Dia macam dia nampak cerita ni nampak macam mitos. Tapi si pengantar ni, si pengirim, sebab yang sebelum ni, yang cerita ni dia ambil, dia orang yang bagi cerita ni dekat test adalah orang-orang yang dia kenal. So dia cakap yang cerita ni memang pernah terjadi dahulu. Benar ataupun tak tu tak dapat dipastikan sangat. Tapi apa yang dia cakap dengan kita orang, memang cerita ni penduduk rumah panjang kat situ memang tak pernah lagi diganggu oleh apa-apa pun yang jadi dekat situ. And then karakter ni sebenarnya nama dia lain. Cuma kali ni tim kita tidak bongkarkan nama-nama sebenar yang ada dekat situ. Biarlah nama-nama tersebut kami saja yang tahu. And then cerita ni menarik untuk kami tontonkan kepada anda semua. Terima kasih kepada korang semua yang dah tengok cerita ni dari mula sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. And then kalau aku bagi korang yang belum tengok lagi part 2, jangan lupa untuk saksikan part 1. Bagi korang yang belum tengok part 1, jangan lupa untuk saksikan part 1 untuk korang lebih tahu tentang cerita ni. Baru korang masuk ke part 2 yang ni. Memang best lah. That's juga korang akan suka. So jangan lupa untuk sentiasa sokong kita orang di Bongkar Seram. Subscribe, like and share channel kita orang ni. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada korang yang dah menonton video kali ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye bye.